Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam siaran, salam sains. Jadi kita berjumpa lagi daripada edisi pertama. Kita jumpa dalam podcast iaitu Pod Prof Podpad. Kita sebut banyak-banyak kali ya. Kita pun tahu bahawa rancangan ini memang dia membincangkan isu yang berkaitan dengan Fakulti Sains yang sekarang jubli emas 5 dekad ataupun 50 tahun, dan kita ingin merungkai semula apa-apa sejarah di sebaliknya. Jadi disclaimer, penafian, sekali lagi saya kena sebut, kita tak bincang masalah dunia, masalah negara, kita bincang yang santai sahaja, tapi syarat dengan pengertian begitu wujudnya Fakulti Sains ini satu ketika dulu. Jadi untuk hari ini maksud dia kita nak tengok tahun 80-an dan 90-an. Masa tu kalau kita lihat gedabaknya komputer macam peti sejuk. Ya, pada masa tu kalau kita lihat OHP masih lagi menjadi macam raja di Dewan Kuliah. Jangan nak sentuh, tolak sini, tolak sana. Siapa sentuh, tolak sini, tolak sana, memang mencari masalah dengan pensyarah kemudian. Tapi zaman sudah berbeza sekarang. Jadi untuk itu kita nak bawakan bukan kali ini satu tapi kita nak bawakan dua orang yang sangat powerful, yang sangat berkuasa ketika itu. Iaitu yang pertama sekali adalah mantan dekan dan seorang lagi pun mantan dekan. Apa lagi interesting dia, dua-dua juga adalah ahli fizik yang tersohor di Malaysia. Jadi untuk itu tanpa buang masa kita nak panggil yang pertama sekali ahli fizik pakar kaca tapi dia suka buat magic. Ahli fizik, ahli magic, kita panggil dia dulu. Jadi itu saya nak jemput Profesor Sidek Abdul Aziz. Prof, tengok gaya ni pun macam ahli fizik ataupun ahli magic ataupun okey, dua. Assalamualaikum. Okey, Prof. Terima kasih. Ada kawan seorang lagi kan? Dengan kawan ada seorang lagi kan? Tapi kita pasti sama dia sekarang orang Malaysia ataupun orang Korea. Tahu lah. Okey, ini adalah mantan kedua, mantan dekan juga yang kita jumpa pada hari ini. Kalau itu kan dia adalah orang yang paling lama sekali memegang jawatan sebagai dekan. Nanti saya akan ulas sedikit sebanyak 6 tahun. Dia tak gila kuasa tapi memang sangat bagi saya berkaliber. Sebab nanti saya cerita. Kita panggil beliau dulu. Sama-sama juga bertopi. Okey. Prof Zainal Abidin Talib. Okey, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok sampel ya, orang fizik norm sini kan. Nanti Tak saya akan janji tanya. pakai topi. Kebetulan. Okey. Jadi bila kita lihat kedua-duanya maintain muda. Ya, terima kasih. Mula-mula tu mungkin nak tanya dulu lah macam mana rahsia hidup selepas bersara. Terima kasih kepada Syah. Terima kasih juga kesempatan kami comeback ke Fakulti Sains. Nak tahu rahsia dia? Senang je kan? Yang penting sekali kita kena ceria. Kita kena mesra, kita kena ceria dan kita kena senang hati. Bagi orang tu janganlah terlalu memikir masalah-masalah yang bukan di luar bidang kuasa kita. Betul. Tapi KPI dalam bidang kuasa kita. Okey, macam Pak Prasad perkembangan? Pertama kali saya ingin terima kasih kepada pihak Fakulti Sains kerana ikut kami berdua dalam podcast ni. Sebenarnya Podcast apa? podcast Podpad Prof. Pod Prof, Podpad. Jadi ni pertama kali kita duduk dengar podcast tu, jadi kami rasa agak bangga lah dapat dipanggil podcast pada hari ni. Jadi bagaimana nak, saya rasa berbeza sikit daripada Prof Sidek. Saya lebih suka mengisi masa-masa saya dengan perkara yang berkaitan dengan ilmiah, tapi tak berkaitan dengan pengurusan. Berbeza tu. Dulu kita sibuk sini, sibuk sana, tapi tak menyentuh pada ilmiah. Tapi sekarang kita ada banyak masa sikit. So jadi itulah
apabila saya dapati masa saya di Korea, saya kan dapat menumpukan lebih masa. Itu yang menyebabkan saya rasa happy. Macam itulah, saya kita rasa happy saja. Bagus tu. Ini permulaan untuk fakulti sains. Sebab kalau tak silap saya nanti dia nak buat indeks kebahagiaan, indeks apa sejahtera, happiness index. Yes. Kalau dah happy kan, cara happy ke tak happy ya? Betul. Okay. So pertama sekali kita punya perbincangan macam saya cakap tadi, sambutan Jubli Emas 50 tahun dari Kebun Dekat ni, kita nak tahu apa yang pernah berlaku. Sebelum ni Prof Karen dah ceritakan daripada tahun 70-an sampai 80-an 90-an lah. Kita nak dengar generasi apa ni? Saya tak tahu ya si apa ni. Saya sebenarnya kita tak X pun tak Y pun. Jadi kalau tengok pada masa tahun 80-an terutamanya, tanya juga Prof sebab Prof pakai baju macam ni kan. Masa zaman tu suasana kampus bagaimana? Adakah dia orang datang baju taking ke ataupun baju tak taking sini? Nak tanya rambut, I was happy. Rambut panjang, tanya dulu rambut panjang sampai mana? Ada tak kekangan-kekangan dan sebagainya? Suasana kampus gitu. Jadi masa dalam 8 bulan tu suasana agak macam kira santai tapi formal. Bagi masih gunakan pakai baju ikut peraturan ikut resmi kerajaan. Dia pakai payah, kadang kalau tak kena petai. Jadi kalau yang panjang tu dinasihatkan lah kalau boleh. Masa dulu masa undergraduate, waktu dia dah kerja saya rasa tak sesuai lah dengan giliran panjang. Jadinya bila kita masuk ke fakulti sebagai pentadbir, jadi banyak cabaran yang harus kita jalani kan. Jadi antara cabaran itu macam nak menyatu padukan ke ahli-ahli jabatan di fakulti. Ada kimia, ada bio, ada genetik, lagi kan. Sebenarnya tujuh jabatan kita tu kan sebelum berpisah tadi. So masa macam mana tak Prof Zat punya pandangan masa tu? Suasana kampus. Saya hanya berada di UPM ni bermula pada tahun 90-an. Jadi 80-an prosedur ada masa tu. Tapi saya masa tu saya masih lagi mengikuti pengajian masters dan PhD. Jadi saya kembali hanya pada 1991. Tapi pada masa itu seperti prosedur katalah kehidupan sangat selesa dan tak begitu orang kata stres. Kalau kita kena lihat ya, suasana masa tu kita baru saja UPM baru saja ditabarkan sebagai universiti dan juga pada awal 2 dekad yang pertama, it's a transformative year. So jadi kita masih lagi orang kata developmental stage. Jadi masa tu orang kata kita lagi masih mencari ada teething problem, kita mencari kita punya perspektif approach dan sebagainya. So jadi dan dilakukan oleh pihak pengurusan secara santai tak betul. So yang kita harap benda yang kita patut pelajari semua. Ya, bekerja dengan santai macam mana? Tapi masalah masa tu bagus tau sebab bila kita makan hari kan, masa lagi jumpa dengan ahli jabatan lain kan, dengan Prof Wandin, dengan Dr. Bayu, dengan Genetik kan. So kita saling mengenal dan satu dengan lain kan. Dan even makan hari pun kadang sampai kita pergi ke apa KL, dekat apa. Itu dia ya. Betapa kata orang tu kita masuk dan akhirnya kalau ikut Prof Karen kata pun Kampung Serdang Bandar Baru Seri Serdang tu dulu ada kampung tak bernama lagi 70-an, 80-an ya, sebelum dia berkembang. Susah nak cari makanan. Betul. Susah nak tanya favorite makanan dia kita tu. Masa tu kari juga lah. Kari dengan bamia dengan tu. Kari mamak ke kari? Sampai kita pergi ke Makaisan tu kan. Oh, kami. Ikan bakar. Ikan bakar kenapa. Kita just untuk bersyukur dengan kawan-kawan.
Kalau dikatakan di sini, kat mana lokasi dia selalu berjumpa dengan pensyarah-pensyarah lain lah, terutama yang bukan setakat jabatan fizik? Pada masa tu saya rasa tempat sentral yang mana semua staff lah makan tengah hari, tempat yang dekat chancellery tu. Apa tu nama tu sekarang tu. Tapi pada masa tu actually lebih kurang sama je. Dia dulu kan ada bawah Cuma pada masa tu lebih panas sikit lah. Tapi pada masa tu kita dapat tahu. UPM sibuk bagus kan pagi-pagi. So tapi makanan pun kalau kita lihat satu pinggan tu RM3, RM4. dulu lagi. Sekarang lagi. Sekarang pelajar staff pun boleh makan semua sampai RM3 kan. Saya pun tak mampu. Tapi itulah nak katakan secara keseluruhannya suasananya tu tak begitu mendesak lah. Let's put it that way lah. Tapi bagaimana pula budaya dalam bentuk pengajaran, penyelidikan ketika itu? Ya, masa itu kan, kalau saya kan, masa itu dapat orang begitu mudah kan. Macam kali yang khidmat RM300,000, RM400,000 kan. Jadi kita beli alat-alat, masa itu ada pilihan ada kan? Masa itu beli alat. Ya, beli alat. Jadi kita pergi ke UK, US untuk belajar alat-alat tersebut kan. Jadi itu orang dan dengan alat tersebut lah kita telah transform dari proses menjadi banyak. Apa alat yang pertama pun? Yang alat yang kami beli adalah NDS ultrasonic. Itu betul-betul. Masih ada lagi tak? Ada tetapi mungkin sudah tidak berfungsi. Berapa sebab kita baru tahu juga dulu ada calculator, mesin calculator besar. Betul. So sayang kalau kita dapat simpan alat-alat lama jadikan dalam bentuk museum, battery, bagus. Kalau kita ni selalu dapat je beli baru yang lama dibuang. Setahun dibuang. Betul. Jadi penghargaan kepada penyebaran dan juga orang-orang. Kena make sure kita sentiasa menghargai semua jasa. Tak kira staff akademik, non-akademik, bukan akademik, malah juga pelajar-pelajar kita juga. Dan kita sebagai peserta kan, kita aku juga kalau ada apa-apa nak menjadi hadiah ke silakan. Okey, kita nanti boleh dapat satu tajaan kedenai desa. Boleh ya, ada masalah. InsyaAllah. Masa tu macam tadi cakap OHP ke depan. Jangan sampai tak. Dulu ambil masa macam mana nak pilih semua tu. Itulah Sudah boleh baca tak tulisan. walaupun kita katakan suasana agak tak mendesak juga, tetapi dia punya passion for especially lah for teaching is very high. A lot of kita punya pensyarah staff very dedicated, and then jadi kita interaksi dengan pelajar pun pelajar-pelajar kita sometimes kita tahu mereka dengan first name basis dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada masa itu juga seperti saya katakan lah, 80s dan 90s is transformative years. Transformative years kita baru nak melihat apakah program-program yang bersesuaian untuk fakulti, apakah research area yang kita perlu tonjolkan atau kita perlu develop untuk tahun yang 10 tahun, 15 tahun ke hadapan. So pada masa itulah kita lihat bahawa perkara-perkara ini dilakukan. Walaupun kita lihat perkara tak mendesak, tetapi kita lihat kat fakulti inilah saya lihat semasa saya dengan kita punya senior-senior semua, kalau kita dekat bilik pantry dan sebagainya, tak lekang perbincangan mengenai bagaimana kita nak majukan kita program ni, bagaimana kita nak buat ni dan sebagainya. So daripada situ saya rasa antaranya mentorship, informal mentorship is already going on. Kita kena banyakkan lagi kawasan untuk yang bersantai. Betul. Bagi Medan Tawang. Di bahagian depan ada kawasan-kawasan untuk staff boleh duduk situ. Betul. Jadi kita tak limitkan itu saja. Kalau dekan lihat kan kita punya staff-staff kat Starbucks ke apa ke, janganlah marah ya. Itu orang kata kita akademik punya ni dia punya tak ada boundary.
Ini perkara-perkara yang simple yang kita boleh buat. Academic freedom. Dan tambah sikit. Masa dalam waktu 9 bulan saya merasa pelbagai teknik bidangnya. Mula-mulanya transparansi kan. Kena beli pen kan. Betul. Kena draw sendiri. Kita sekarang ni pakai draw ataupun cut and paste. Yang ini kita ambil pen merah, pen hijau. Lepas tu pergi office minta transparansi. Lepas tu tak ada. Saya masih simpan lagi dua ring transparansi semua. Saya nak simpan. Itu dah simpan. Itu zaman komputer yang awal kan. Di mana transparansi boleh dicetak itu kan. Kami punya kan. Dan yang ketiga tu ada slide tu kan. Slide sekali masa tu lah ada warna make up hijau jadi colourful kan. So kalau contohnya dalam kimia, kita boleh buat reaction kat situ. Sekarang semua dapat. Dia tak rasa engagement dengan student. Tadi Prof ada sebut that you kenal student by their first name. Yes. Masih lagi berhubung dengan pelajar-pelajar atau alumni kita. In fact sekarang pun ada yang pelajar-pelajar tu dah nak kahwinkan anak pula. So yang I masih lagi berhubung dengan yang mana tahun 90-an tu kan. Banyak-banyaknya adalah guru-guru. Betul. Jadi kita sentiasa buat program dan sebagainya kan. Dan banyak guru-guru ni dia akan kembali kepada kita apabila dia nak meningkatkan daripada segi pembelajaran dan pelajaran mereka di sekolah dan juga pada diri mereka sendiri. Itu memang saya setuju sebab saya pun pelajar yang masih rapat dengan saya sampai sekarang tu kita ni batch yang 2004 ke bawah. Yang sekarang ni kita lebih ramai. Dulu walaupun ramai tapi kita memang kenal seorang-seorang. Okey. Tapi saya rasa lah antara salah satu sebabnya apabila kita menjadi satu universiti yang agak tersohor, banyak perkara yang kita diminta melakukan. Jadi masa yang kita boleh gunakan untuk katakan dulu pelajar kita mungkin kita boleh peruntukkan masa 30%, 40%. Sekarang dia dah makin sikit. Itu antara sebab-sebabnya lah kita dapati bahawa promotion of student for lecturer tu semua tu agak menurun sikit lah. Ataupun antara interaksi di antara kita punya pensyarah dengan student makin berkurang kan. Maksudnya pensyarah walaupun terlalu banyak buat research, sebenarnya waktu pengajaran sangat penting untuk kita berkomunikasi dengan pelajar-pelajar, terutamanya undergraduate. Betul. Saya tahu sikit. Kalau zaman dahulu kan, dengan ini kan macam pada zaman dahulu. zaman era kita hanya tengok 3 atau 4 je kan. Mengajar pembelajaran, penyelidikan, penyediaan dan juga membangun. Itu saja. So hal-hal lain sekarang semua sama tapi dia kemang ada bukan cakap ilmu ada yang beranak ya. Infinity kan. So betul. Tambah pentadbiran, tambah macam-macam. Jadi saya rasa kalau siapa yang berharap memang untuk berada dalam pentadbir, semua jenis kerjaya kan. Betul. Pentadbir itu murah je kan. Kalau dia berharap ni betul-betul siapa. So maksudnya satu lagi barisan jawatan ataupun di fakulti malah di universiti kerana perlu ada orang panggil barisan pelapis, talent management kena betul. Dan kalau talent management pun di sama ada mentor mentee program ataupun disediakan peluang-peluang. Memang di fakulti ataupun di UPM disediakan, tapi bagaimana kita nak memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sebab sekarang banyak juga kita perlu dengan antarabangsa. Betul. Itulah saya ingin contoh tu. Kita seperti pengurusi cakap. Pengurusi tu. Prof cakap kan, universiti telah menyediakan banyak platform yang mana kita punya staff dan juga pensyarah boleh manfaatkan. So, sebenarnya mereka perlu manfaatkan untuk kembali kepada menyuburkan fakulti. Kerana apabila mereka berada di
platform-platform begini, mereka akan melihat perkara-perkara yang berlaku di Dia macam kata universiti. Macam Prof dah memang ada masa. Jadi perkara ni akan manfaatkan fakulti. Dia akan mendapat insight. Kata apa? Bahasa Melayu dia akan mendapat insight bagaimana dia boleh lagi memajukan fakulti. Sebab cantik tadi perkataan menyuburkan. Kita kan di universiti asalnya masih jadi pertanian yang menyuburkan dan suburkan kena menyebar, kena petik yang mana bagus, Kena jaga. kena jaga. Pruning kan? Pruning. Betul lah, saya kena bunuh. Benar.